Pernah tak anda terfikir kenapa sesetengah sistem pendidikan nampak sangat berjaya, manakala yang lain macam tersekat di tempat yang sama? Hari ini, kita nak cuba bedah siasat sikit anatomi reformasi pendidikan ni untuk faham apa sebenarnya yang membezakan sistem-sistem ni. Okey, jom kita mulakan dengan simptom yang paling utama. Satu fenomena yang mungkin kita tak perasan pun tapi kesannya besar, iaitu kelahiran di unnatural kid atau kanak-kanak yang tidak semula jadi. Cuba bayangkan seorang kanak-kanak yang ada dua personaliti yang sangat berbeza. Dekat rumah, semuanya flow je. Relax, pakai baju biasa, jadi diri sendiri. Tapi, bila jejak kaki je ke sekolah, terus ada geseran. Semua benda jadi formal, terkawal, dari uniform sampailah cara bercakap. Perbezaan ketara inilah yang jadi macam satu dinding mental untuk proses belajar. Apa jadi? Dia wujudkan satu switch on-off yang bahaya dalam otak budak-budak ni. Okey, dekat sekolah, switch on. Kena belajar. Balik rumah, switch off. Dah, tak payah fikir pasal belajar. Mentaliti macam ni lah yang lama-kelamaan membunuh semangat untuk jadi seorang yang suka belajar seumur hidup. So, macam mana kita boleh sampai ke tahap ni? Benda ni jadi macam tu je ke? Penting untuk kita faham keadaan ni bukan berlaku secara tak sengaja. Ia adalah hasil daripada satu perubahan falsafah yang sangat spesifik dalam sistem pendidikan kita. Puncanya, kita kena undur sikit ke tahun 90-an. Masa tu, timbul satu obsesi dengan ranking antarabangsa. Jadi, lahirlah satu kepercayaan kalau nak buktikan kita pandai di mata dunia, kita kena tambah lagi banyak benda dalam sistem. Falsafah lagi banyak, lagi bagus ni lah yang mula membebankan zaman kanak-kanak tu sendiri. Dan pendekatan lagi banyak, lagi bagus ni, dia mencetuskan macam satu domino effect yang teruk. Reformasi dibuat dari atas ke bawah. Contohnya, bila kurikulum baru sekolah rendah atau KBSR diperkenalkan, tiba-tiba ada arahan baru. Cikgu-cikgu diwajibkan guna alat bantuan mengajar. Bebanannya sampai ke tahap fizikal tau. Bayangkan, cikgu kena kreatif gantung macam-macam cardboard dekat siling kelas, sampai kan ada kes, siling tu runtuh. Dan apa kesudahan dia? Krisis guru. Dan cerita ni, ia tunjukkan harga yang terpaksa dibayar oleh manusia. Ini bukan lagi pasal statistik atau polisi atas kertas tau. Ini dah jadi krisis peribadi, krisis sebenar yang cikgu-cikgu kita lalui sebab tekanan sistem tu. Okey, jelas sistem macam ni ada mangsa dia. Tapi ada cara lain tak? Mesti ada. Jom kita tengok dua contoh yang sangat menarik dari Finland dan UK, macam mana diorang selesaikan masalah ni. Pertama sekali, Finland. Bila diorang nak reformasi sistem pendidikan, diorang buat benda yang betul-betul di luar jangkaan. Penyelesaiannya bukan tambah lagi banyak benda, tapi buang sempadan yang tak sepatutnya ada antara belajar dan hidup. Tujuannya satu, nak elak fenomena unnatural kid ni. Dan cara diorang buat memang radikal. Diorang buang semua benda yang memaksa budak-budak ni bertukar personality. Apa yang diorang buang? Satu, pagar sekolah. Tak ada lagi sempadan fizikal. Dua, uniform sekolah. Jadi budak-budak pakai baju yang sama macam dekat rumah. Tiga, tak ada perhimpunan pagi. Boleh terus masuk kelas. Hasilnya, peralihan dari rumah ke sekolah tu jadi sangat-sangat lancar. Sekarang, jom kita tengok UK pula. Menariknya, sistem UK ni kan model asal sistem kita. Tapi, diorang sampai satu simpang dan pilih jalan yang berbeza. Kita pula, kita kekal statik dengan protokol lama. UK pula, diorang berevolusi, bergerak ke arah memperkasakan guru. Masa kita masih lagi berpegang pada cara fikir lama UK, macam anggap masuk sekolah asrama penuh tu puncak kejayaan, UK sendiri dah sedar, dalam dunia global sekarang ni, benda tu dah tak jadi keperluan utama lagi. Perubahan besar dekat UK ni jadi bila diorang beralih dari sistem yang penuh dengan kawalan dan pemantauan kepada sistem yang dibina atas dasar percaya dan pemerkasaan. Falsafah dia simple je. Kita dah latih cikgu, jadi kita kena percaya pada cikgu untuk buat kerja diorang. Jadi, bila kita letak ketiga-tiga negara ni sebelah menyebelah, perbezaan cara fikir tu memang sangat jelas. Malaysia, fokus pada KPI dan ranking. Finland, pembelajaran yang semula jadi. UK yang moden pula, bergerak ke arah kepercayaan. Dan perbezaan asas inilah yang akan tentukan segalanya, dari rupa bentuk sekolah sampailah ke status dan kebebasan seorang guru tu. Jadi, poin penting kat sini ialah, ini bukan setakat masalah polisi. Ini adalah satu krisis kognitif, satu perangkap dalam cara otak kita fikir pasal belajar tu sendiri. Sistem yang terlalu ketat, terlalu rigid, sebenarnya dia mematikan kepandaian semula jadi yang ada dalam diri setiap manusia.
Dan semua ni membawa kita kepada satu soalan terakhir yang cukup provokatif yang diilhamkan dari buku Hazrizal Abdul Jamil. Macam mana kalau jalan keluar dari semua kekusutan ni sebenarnya memerlukan kita untuk kembali kepada yang paling asas, kembali kepada Iqra untuk kita fikir semula dari akar umbi, apa sebenarnya maksud belajar?